Assalamualaikum and happy weekend guys. Okay, so video kali ni Bampin nak ajar macam mana untuk kita nak buat backtest. Bampin akan breakdown satu-satu macam mana Bampin mark SNR, macam mana kita nak identify breakout market structure sampailah confirmation. So Bampin start dengan SNR dulu ataupun bumbung dengan lantai. Okay. So bumbung lantai, macam Bampin kata, kita akan start dengan monthly, weekly, daily sahaja. Okay, so itu je kriteria untuk mark bumbung lantai. Okay, so kalau kita tengok ini dekat daily, macam mana Bampin mark? Bampin akan ambil first kali hujung sini. Okay. Sini. Ini untuk dia punya lantai. Sama juga ini dia punya bumbung. Ni kita ada lagi satu bumbung. Okay. So ini lantai dengan bumbung daily. Macam mana dengan monthly? Monthly kita mark dekat sini. Sini bumbung monthly. Sini lantai monthly. Okay, simple je. Lagi contoh lantai untuk weekly pula. Okay, ni lantai weekly. Bumbung weekly dekat mana? Bumbung weekly korang boleh ambil zone yang sama dekat dalam zone monthly ni. Alright. Lagi satu contoh. Bumbung weekly macam ni. Okay, so dia boleh apply dekat semua pair. Apa-apa GBP ke, EU ke, USD ataupun Euro ke, semua sama je. Korang cuma tengok monthly, weekly, daily. Alright, so weekend ni normally Bampin akan spend time untuk buat backtest. Backtest ni function dia korang buat mark zone dekat price yang dah jadi. So bila benda ni korang dah biasa mark, nanti bila market tengah live market tengah berjalan, korang akan nampak yang setup yang sama macam mana pernah jadi, dia akan berulang balik. Okay, so korang just backtest and hantarkan screenshot dekat Bampin. Korang nak hantar 5 ke 10 ke tak kisah, nanti Bampin akan check. So kita start dengan SNR dulu. And then kita touch up betul-betul kita punya bahagian technical. Lepas tu baru kita rearrange balik untuk bahagian money management. Okay. So kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh just contact Bampin. Alright. And then itu je. Okay. Thank you guys. Happy weekend. Assalamualaikum.